Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kebangkitan negara-negara Eropah untuk mengiktiraf negara Palestin menyampaikan satu mesej jelas bahawa genosid yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestin sudah tidak lagi boleh diterima. Negara-negara Eropah ini termasuk Britain yang dahulunya sekutu kuat Amerika Syarikat telah mengambil langkah yang tidak disenangi oleh pentadbiran Donald Trump. Tentera Laut Spanyol dan Itali menghantar kapal-kapal perang mereka ke perairan Mediterranean untuk mempertahan Global Sumut Flotilla yang turut disertai oleh rakyat Malaysia yang sedang berusaha menghantar bantuan kemanusiaan ke Palestin. Amerika Syarikat dan Trump adalah dalang utama di belakang genosid yang dilakukan oleh Israel ke atas rakyat Palestin yang hampir 70,000 termasuk 20,000 anak-anak kanak-kanak dibunuh sejak Oktober 2023. Pembantaian rakyat dan anak Palestin ini dipertahankan oleh Amerika Syarikat dan Trump, dan ini terbukti apabila mereka menggunakan kuasa veto untuk menyekat sebarang usaha gencatan senjata dan secara sengaja menghalang bantuan kemanusiaan ke Palestin. Maka sekarang selain dibunuh dengan bom dan senjata lain, mereka kini dibunuh dengan kebuluran yang sengaja dicipta. Kita tidak boleh berdiam diri. Kerajaan dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu tampil ke hadapan untuk menyatakan pendirian kita terhadap kekejaman Israel dan Amerika Syarikat. Ia menjadi satu tanggungjawab moral negara. Kita perlu tunjukkan dengan jelas kepada Israel dan Amerika Syarikat bahawa kita, walaupun negara kecil, tetapi kita lantang menentang kekejaman mereka. Rakyat kita ada yang bergadai nyawa bersama Sumut Flotilla semata-mata kerana tidak sanggup melihat kekejaman Israel. Kami sebagai rakyat meminta kerajaan supaya membatalkan jemputan Presiden Donald Trump ke sidang kemuncak ASEAN yang dipengerusikan oleh Malaysia. Saya merayu supaya Datuk Seri Anwar membatal jemputan kepada Trump kerana dia adalah pendukung jenayah kemanusiaan yang sedang dijalankan oleh Israel ke atas Palestin. Pada ketika ini, Amerika Syarikat masih menghantar dana dan senjata serta memberi bantuan ketenteraan kepada Israel untuk terus membunuh rakyat Palestin. Tangan Trump dan Amerika Syarikat bukan saja berlumuran darah anak-anak Palestin, tetapi mereka juga tidak benar sesiapa menghalang Israel melakukan pembunuhan beramai-ramai dan menghancur Gaza. Dengan membatal jemputan kepada Trump, kita akan menghantar mesej yang jelas kepada Trump bahawa dia seorang penjenayah dan pembunuh kanak-kanak. Manusia seperti Trump, walaupun amat berkuasa, tidak diterima di Malaysia. Terima kasih.